sampai kat Kubah, pasar basah, pasar kering, semua akan beli barang-barang dapur dekat sini, kat Kubah ni. So kat sini Kak Nona nak cari udang kering, belacan temirak. Temirat, bukan tembirak. Belacan temirat. Ya, apa-apa yang famous lah, yang must have dekat Kuching ni. Jom. Satu RM5. Juga apa? Must have. Siapa sampai kat Sarawak ni, kena bawa balik ni. Ini senang bawa dia. Oh, kering kan? Senang je. Hah? Pes laksa Sarawak. Boleh lah beli tu. Ini belacan yang famous, belacan tembirat. Oh. Okay, lepas tu ada yang kata lagi nyamannya Bintulu. belacan Bintulu lebih nyaman. So you pilih dua-dua lah. Ambil je lah semua. Ambil dua-dua. Ngam. Mana nanti okey. Ini kosong, ini ada barang. Ha? Oh, itu yang dah siap barang. Ini satu set Ini RM20. lah, macam ni lah buat mi segi. You nak buat mi kolok ke? Ini mi kosong. Oh. Homemade instant mi kolok. Oh, okay. Apa ni? Ini yang instant. Ini ketiga. Tapi tak ada sup lah. Oh, Macam okay. Maggi mee buka rasa ada barang. Oh, udang kering. Cik udang kering ni. Ni. Oh, besar ni. Susah nak cari lah udang kering macam ni. Berapa sikit Angga. Berapa sikit 38 kah? Ini Tak. wajib beli sebab kalau dekat Semenanjung Kita ke pasar basah. Sini memang banyak lah kat sini ikan terubuk. penuh dengan ikan terubuk. Wah, semua terubuk yang basah. Fresh. Kak, Terubuk. Wah, dah besar. Ni Kak Nona nak masak apa ayam? Manok. Manok apa? Manok masak. manok masak kicap. Manok masak Ni kicap. bagi orang-orang di Kuching, keluarga di Kuching makan masakan Kak Nona. Nak buat lemak cili padi ketam, ayam kicap. Jap lagi kena beli ulam jap. Uh, Kayu depan tu. minyak hidup, Jap. cili sikit.